Okay Wais, kuat sikit. 60 tahun UMNO perintah Ya. elok je hidup berbilang kaum kan. Ya. Sekarang ni kenapa pula ada satu camp dia cakap UMNO akan terancam, Melayu akan terancam jika tiada muafakat penyatuan Melayu Islam. Dia pertama sekali kita nak beritahu bahawa 61 tahun rakyat Malaysia boleh hidup aman, damai, harmoni. Bukan kerana UMNO perintah. Bukan kerana UMNO wujudkan kerajaan Bumi Putera atau UMNO wujudkan kerajaan Melayu. Tidak. Kita boleh hidup aman, damai, rukun. Orang Melayu boleh cari makan, India boleh cari makan, Cina boleh cari makan, Kadazan, Dusun, Lumbawang, Dayak, Iban semua sekali boleh cari makan. Kerana kita ada sebuah kerajaan Barisan Nasional yang merupakan parti berbilang kaum, samalah macam hari ini. Kerajaan Madani hari ini dalam dia ada UMNO, ada PKR, ada Amanah. Dalam Madani juga ada DAP, ada Cina, ada India, ada kawan-kawan GPS, ada kawan-kawan GRS, ada kawan-kawan KDM, PBRS dan macam-macam. Parti yang berbilang kaum. Ini yang menyebabkan kita ada 2/3 hari ini. Dan bila ada 2/3, yang paling untung orang Melayu. Yang paling untung orang Melayu. Sebab bila ada 2/3, ada kestabilan politik, barulah pelabur-pelabur akan masuk melabur ke dalam negara kita. Barulah kedudukan kewangan kita kuat. Tengok hari ni, kita punya ringgit dah 4.03, dah cukup kuat berbanding US dollar. Kita punya bursa saham Kuala Lumpur, indeks BSKR kita bagus. Kita punya pertumbuhan ekonomi kita sangat memberangsangkan. KDNK kita meningkat. Bila kita dah ada foreign direct investment yang tinggi, orang buka kilang kat negara kita, peluang pekerjaan bertambah. Kadar pengangguran berkurangan. Bila kadar pengangguran berkurangan, jenayah kita juga berkurangan. Yang paling untung siapa? Rakyat. Rakyat mana yang paling ramai dalam negara kita? Orang Melayu. Tapi bila letak Perdana Menteri itu, Muhyiddin Yassin, dia buat kerajaan Bumi Putera. Apa jadi pada orang Melayu? Itu sebab saya nak jawab kebodohan Rafizi Ramli yang mengatakan bahawa Perdana Menteri yang paling popular di kalangan orang Melayu ialah Muhyiddin Yassin. Tak ke gila babi dia ni? Babi pun tak gila macam ni. Betul tak? Kalau orang ni sekolah tak tinggi, cakap benda berapa macam ni, kita boleh terima. Tapi orang belajar sampai ke UK, dia punya bodoh dia ni melangkau PhD, ini satu benda yang saya rasa tak boleh brain lah. Padahal zaman Muhyiddin ni lah orang Melayu hancur lebur. Sampai terpaksa mengemis duit KWSP sendiri. Kena pinjam duit alung. Sampai ada 143% peningkatan kadar bunuh diri. Dan Bahalul ni boleh kata, Muhyiddin Yassin lah Perdana Menteri yang terbaik di kalangan orang Melayu. Tak ke gila? Kalau kita simple matematik lah. Kalaulah Muhyiddin ni Perdana Menteri yang terbaik di kalangan orang Melayu atau paling popular di kalangan orang Melayu, yang boleh bawa hidupkan Melayu, dah lama dah Rafizi ni tinggalkan PKR. Lepas dia ditinggalkan oleh orang-orang dan ahli PKR. Dengan satu kekalahan yang sangat memalukan. Hanya 1/4 pengundi PKR yang mengundi dia. Kalau nak ikutkan, kalau betul lah Muhyiddin ni orang suka, dengan dia sendiri pun dah tinggalkan PKR, dah masuk Bersatu lah. Ada dia berani nak masuk Bersatu? Jadi sembang tu jangan sampai jadi babi boleh terbang. Itu je lah nasihat saya. Jadi saya nak beritahu hari ni, Alhamdulillah, kalau kita lihat kerajaan Madani ni, satu cerminan yang hampir sama dengan apa yang berlaku zaman BN memerintah.
kita ada orang India, Cina, Kadazan, Dusun, semua kaum ada di dalam kerajaan kita hari ini. Dan inilah resepi yang boleh mengukuhkan kedudukan orang Melayu. Sebab apa? Orang Melayu, 70% bumi putera dalam negara ni kebanyakannya ialah orang Melayu. Kalau kerajaan tak bagus, zaman Muhyiddin dulu, zaman gelap, yang paling banyak melingkup pun orang Melayu. Kena faham tu. Jadi kalau nak Melayu tu kuat, kan, dia mesti penyatuan masyarakat berbilang kaum. Kerajaan berbilang kaum. Baru ada 2/3 majoriti. Kan? Kalau setakat nak berpakat dengan PAS, menang pilihan raya pun tak lepas. Kan? Kita dah buat kira-kira. Kalau boleh menang pilihan raya, setakat UMNO berpakat dengan PAS tanpa undi Cina, tanpa undi Bersatu, tanpa undi PKR, jangan harap boleh menang pilihan raya. Kalau nak cerita kesatuan Melayu, Anwar Ibrahim bukan Melayu ke? PAS pun tak nak Datuk Zahid. Zahid tu bukan Melayu ke? Kan? So, kita janganlah jadi ejen untuk menyebarkan propaganda Perikatan Nasional ataupun propaganda PAS ni. Kan? Kita mesti ada pendirian kita yang tersendiri. Kalau nak buat penyatuan Melayu betul-betul, satukan dulu UMNO, PAS, kan? Dan sekalikan juga Amanah, sekalikan juga PKR. Kan? Melayu DAP pun panggil lah sekali. Kalau semua Melayu ni duduk satu meja, kan? Saya yakin kalau setakat nak menang pilihan raya, boleh. Kalau semua Melayu lah, termasuk PKR, Amanah, apa lagi? Bersatu, UMNO, PAS. Setakat nak menang pilihan raya, simple majority boleh. Tapi Melayu akan menderita. Sebab apa? Sebab tidak akan ada 2/3 majoriti. Mahathir dulu 126. Lingkup, dia sendiri letak jawatan. Betul tak? Muhyiddin 114 kursi. Lingkup, 3 orang tarik diri, dia jatuh. Sehingga dia terpaksa, bila dengar UMNO nak tarik sokongan pada dia terpaksa handover kepada Ismail Sabri. Jadi nak buat apa kita ada sebuah kerajaan yang rapuh, yang pelabur tak yakin nak masuk dalam negara kita, last kali yang menderita paling ramai ialah orang Melayu. So use your bloody brain. Jangan duk cerita Melayu, tak sedar bahawa tindakan kita, perbuatan kita, gesaan kita melingkupkan bangsa kita sendiri. Ini kena faham. Dan 61 tahun BN perintah. Macam sekarang. Kepentingan Melayu tidak pernah terabai. Cuba minta dia orang ni senaraikan. Apa kepentingan Melayu yang terabai? Berapa biji masjid yang dah ditutup? Bertambah ada lagi lah. Berapa biji sekolah tahfiz yang ditutup? Meningkat berlipat kali ganda adalah. Hari ini tahfiz bukan setakat tahfiz biasa. Ada tahfiz TVET lagi. Macam-macam yang dibuat. Malah tadika kemas hari ini sudah mengamalkan silibus mini tahfiz. Tadika kemas sudah ada silibus bahasa Arab dan sebagainya. Hari ini di bawah kerajaan Madani macam-macam kelebihan diberikan kepada teraju, kepada mara. Ini semua untuk orang Melayu. Ada pernah DAP bantah? Tak ada. Malah banyak hasrat kalau nak dikirakan, hasrat DAP. Bukan DAP yang sekarang ni lah. DAP geng-geng yang pro Lim Guan Eng. Yang pro Lim Kit Siang. Contohnya Rahmat Sami dulu. Sekarang dah bersama dengan PAS. Boleh pula bersama dengan PAS. Dulu dia orang cerca Rahmat Sami ni sebagai pejuang LTTE. Kan? Sekarang dah jadi adik-beradik. Sikit hari lagi Rahmat Sami pun mimpi jumpa Rasulullah. Ini tak mustahil berlaku. Sebab dah ada dah. Dewan apa? Dewan bukan Islam PAS pun dah dapat jumpa Rasulullah tu.
Haji Adi pun iyakan je lah. Hinggir. Sampaikan Haji Adi pun jumpa Rasulullah. Yang peliknya, dia boleh jumpa Rasulullah yang gelap. Aduh, makin mengarut penunggang-penunggang agama ni, kan? Jadi saya nak beritahu hari ni, Alhamdulillah, di bawah kepimpinan Perdana Menteri hari ni, Islam sentiasa terjaga. Orang Melayu pun terjaga, kan? Kalau ada benda-benda yang menjejaskan kedudukan orang Melayu, senaraikan, tunjukkan kepada kita apa yang DAP minta berjaya. Tolong tunjukkan. Nak hapuskan monopoli Bumi Putra dalam sektor penjawat awam, gagal. Ini geng-geng Lim Kit Siang minta. Lepas tu geng Lim Kit Siang yang minta supaya tanah reserve Melayu dilonggarkan, boleh jadi freehold, gagal. Dia orang minta nak buat pilihan raya PBT, gagal. Dia orang minta nak buat tanah Kampung Baru Cina nak jadikan tapak warisan UNESCO, gagal. Malah di bawah Hana Ayuh hari ni, tanah Kampung Melayu boleh jadi tapak warisan UNESCO. Berbeza, berbeza tuan-tuan. Dia orang nak buat URA, gagal. Jadi saya nak tanyalah, yang kata Islam terancam ni terancam belah mana? Nak tipu pun patut-patutlah. Jangan kerana agenda kumpulan mereka ni nak tarik UMNO keluar daripada kerajaan supaya geng-geng mereka ni boleh merasa menjadi menteri dalam kerajaan balik, lebih baik hentikanlah. Jangan bazir masa. Jangan bazir masa. Okey, ada soalan lain? Ada tu. Pengurus CPN sekarang masih kosong. Siapa calon paling layak jadi pengurus CPN? Pengurusi Perikatan Nasional ni ada ke tak ada ke? Ada tak menambah. Tak ada pun, tak ada pun tidak menyebabkan bab kata orang tu Wais, tolong beritahu Datin kita tengah live. So dia datang ni. Tanya dengan sama nombor dengan aku, belakang tekan 0. 40. Tukar nombor belakang 40. Okey. Apa tadi soalan apa? Pengurus CPN masih kosong. Jadi bagi saya lah, orang yang paling layak untuk jadi pengurus CPN hari ni, bergantung kepada sejauh mana hayat PN tu nak diteruskan. Kalau nak hayat PN tu pendek umur, lantiklah Haji Adi, seorang yang sangat berpengalaman. Lantik Haji Adi. Dia komen cakap lantik berapa umur. Kalau nak lambat sikit lingkup, mungkin boleh lantik Samsuri, Ketua Menteri Besar Negeri Terengganu. Kalau nak lingkup lagi laju, Papa Romo lah orangnya. Ataupun Anwar Musa ke, Hisham Jalil ke. Ni semua berkelayakan, layak untuk membantu menghancurkan PAS. Okey, ada soalan lain? Ada nombor 1 Sungai Udang. Dr. Ali cakap kenapa UMNO geng-geng camp belah tu tak ajak bersatu. Kadang-kadang bersatu pun parti Melayu. Macam mana? Kenapa dia orang tak ajak bersatu masuk dalam kemah besar? Itulah, dia ni sebenarnya geng-geng PAS ni, dia habis manis sepah di bol. Dulu dia mengharap, dulu kita taja dia pilihan raya dia, kita bagi duit, kan? Jadi dia ingat UMNO masa tu banyak duit, kan? So dia ingat bila bergabung dengan kita dia boleh dapat banyak duit. Tapi bila dia bergabung dengan kita, kerajaan masa tu dipimpin oleh Muhyiddin Yassin tawarkan dengan pelbagai
janji nak bagi dana pilihan raya dan sebagainya, maka mereka lari pergi ke Bersatu. Ni ada kawan kita nak ni, cili kasih taruh. Papu kari. Halo. Tadi Papu Kari request nak masuk. Mawar berduri. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datuk. Ya. Datuk, saya nak tanya tentang Ikatan Prihatin Rakyat yang Tun M buat tu. Rasanya Perikatan Nasional tu akan bubar kot. Dia pun masuk Ikatan Prihatin Rakyat tu kot. Oh, itu saya tak pastilah sama ada Perikatan Nasional akan bubar ataupun tidak. Kalau sebelum ni nampak macam Perikatan Nasional tu bakal berderai. Kerana bila geng-geng PAS dikhianat di Perlis, mereka marah. Nampak macam mereka nak tinggalkan Bersatu dan nak bersama dengan UMNO, kan? Tapi yalah, geng-geng Bersatu ni pun pandai juga. Dia tahu PAS ni dia fikir pasal jawatan je. Jadi dia bagi jawatan pengurusi PN tu bagi kat PAS. Jadi bila jawatan pengurusi PN tu dia bagi kat PAS, PAS nak tarik keluar daripada PN tu, dia dah tarik handbrake lah. Tak jadilah. Kan? Itu sebab sebelum ni PAS duk cerita nak hidupkan balik Muafakat Nasional. Sekarang ni dia duk cakap Perikatan Nasional nak berpakat pula dengan Muafakat Nasional. Dia nak main dua kolam. Dengan Bersatu pun dia nak main, dengan UMNO pun dia nak main. Itu saya rasa wayang. Kita dah lama tak percaya dengan PAS ni. Memang kita tahu diorang ni memang jenis buat menipu. Kan? Tapi dia ada kawan-kawan dalam UMNO yang ada agenda bersama dengan mereka. So, orang macam ni lah yang banyak terpengaruh. Yang yakin kalau bersama dengan PAS ni, mereka boleh bebaskan Datuk Seri Najib. Saya nak gelak je lah. Bagi saya simple saja. Yang melakukan pendawan terpilih ke atas Datuk Seri Najib, pendawan berniat jahat, pendawan yang bermotifkan politik ialah Mahathir. Yang meneruskannya ialah Muhyiddin. Dan zaman Ismail Sabri, zaman Perdana Menteri UMNO, ketika itulah Datuk Seri Najib disumbatkan dalam penjara. Kalau ada lagi lah yang bahlul yang percaya bahawa Mahathir ke Muhyiddin ke akan bebaskan Datuk Seri Najib, saya cadangkan dia orang ni makan racun tikus lagi baik. Hidup pun tak guna. Kan? Allah Ta'ala bagi kita akal fikiran, gunakanlah otak kita ni dengan waras. Janganlah jadi bodoh sepanjang masa. Dah kena lock up, duduk rumah, kena kurung 18 bulan, sekejap buka, sekejap tutup, sekejap buka, sekejap tutup. Datang pilihan raya 4.2 juta orang bagi undi kat Perikatan Nasional juga. Itu baru dapat habuan sikit. Kan? Kalau dia orang rompak negara ni dengan duit jana wibawa lah, lepas tu dengan macam-macam jenis jana lagi, dapat duit lagi banyak, lagi jahanam. Dia gadaikan masa depan dia 5 tahun semata-mata kerana habuan yang sekelumit. Itulah Datuk, masa Mahyudin tu minyak masak pun RM40 sebotol. Tahu tak apa? Kan? Macam mana minyak masak tak sampai RM40? Ada orang anak dia pun rembat minyak masak, kan? Simpan lebih daripada kota yang sepatutnya dia perolehi. Nak buat macam mana? Itulah. Itu yang saya kata
Mak saya bekas PAS. Jadi kami tahulah perangai itu. Hanya orang PAS dengan bekas PAS je tahu. Tapi masa ni Aziz dulu, masa tu okey Datuk. Dia tegas, dia tak nak, dia tak nak. Dia kata kan. Betul. Tapi saya tak tahulah masa Hadi Awang ni boleh baik dengan Tun M tu. Orang yang pernah mengafirkan PAS. Kami pun tak suka Datuk. Sebabnya Orang yang kata bahawa orang-orang PAS memali tu mati katak. Last kali orang ni yang jadi penasihat SG4. Okey, terima kasih. Ada satu lagi orang nak masuk ni. terima kasih Datuk. Okey. Ya, Jackie Chia. Ya, Jackie. Ya, selamat petang Datuk ya. Selamat petang. Saya mau Datuk komen sikit tentang ini amal. Tentang baru-baru ada perhimpunan, komen sikit tentang apa yang dicakap oleh dia. Komen dia. Jadi sebelum itu saya mau tanya, Ya. apakah reaksi daripada orang atasan UMNO tentang kata-kata dia lah? Takkan sampai sekarang tak ada orang atasan UMNO yang memberi komen atau meruangkan pandangan dia terhadap konvensyen itu. Dia convention ini, dia nak buat convention tu hak dia lah kan. Kita tak boleh nak halang. Kita UMNO ni sebuah parti yang mengamalkan demokrasi. Kemudian apa saja yang dihasilkan melalui convention tu, dia boleh bawa dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO akan berlangsung pada 14 hari bulan Januari ni. Jadi kalau misalnya cadangan-cadangan di dalam convention itu diterima oleh Majlis Kerja Tertinggi UMNO, maka akhir sekali Majlis Kerja Tertinggi UMNO akan buat keputusan lah. Keputusan apa kita tak tahu lagi sebab belum dibincangkan. Belum dibincangkan. Cuma saya nak beritahu bahawa bila kita buat keputusan untuk bersama dengan PH, kita dah kaji banyak aspek. Aspek pertama yang kita kaji ialah sebab kita kena terima hakikat bahawa hari ni, keadaan hari ni berlaku yang menyebabkan kita terpaksa berpakat dengan musuh-musuh kita ni ialah kerana keputusan rakyat. Rakyat mengambil keputusan untuk tolak BN, tolak PH dan tolak Perikatan Nasional. Tak ada siapa menang. Bila dah tak ada siapa menang, last kali kena berpakat. Agung suruh PN berpakat dengan PH, tapi PN tak nak. Kalau ketika itu PN setuju, maka kerajaan akan ada 156 orang. Daripada 156 orang tu, 2/3 adalah Melayu dan juga Islam. Jadi kalau nak kata Perikatan Nasional ni dia pro kepada Melayu dan Islam, that is a total bullshit lah. Tak betul sama sekali. Jadi bila mereka tolak kerjasama, BN lah bekerjasama. Dan BN ambil kira, kita pun terima hakikat, kita ditolak oleh rakyat dan cuma tinggal 26 kursi. Campur dengan kursi MCA, MIC, kita hanya ada 30. Memang kita tak ada pilihan. Kita hanya ada pilihan nak bersama Muhyiddin atau bersama dengan Anwar Ibrahim. Nak bersama PN atau bersama dengan PH. Jadi dua pilihan ini kita tengoklah. Adakah kita tak pernah bersama dengan PN? Kita dah pernah bersama dengan PN. Dalam negara ni, satu-satunya parti yang pemaaf ialah UMNO. UMNO pernah bergaduh dengan PAS berpuluh tahun. PAS ni parti sepihan UMNO. Tetapi kita maafkan PAS. Kita buat muafakat nasional. Last kali kita kena khianat dengan PAS.
Sehingga hari ini PAS tak pernah memaafkan Mat Sabu ataupun amanah Parti Serpihan PAS. Tapi UMNO dah pernah maafkan PAS. UMNO juga pernah memaafkan Bersatu. Bukan setakat maafkan Bersatu, kita angkat lagi Bersatu jadi Perdana Menteri. Last kali apa jadi? Bila dia ada kuasa, mula-mula dia dengar cakap kita. Last kali dia taruh kita. Dia sekat duit kita. Dia hancurkan kita punya kepimpinan. Dia sumbat Datuk Seri Najib semua ke dalam penjara. Jangan lupa tu. Dia teruskan pendakwaan terpilih ke atas Datuk Seri Najib, ke atas Datuk Seri Zahid. Dan dia bully kita. Tikam belakang kita di Sabah. Duit kita ditahan dan sebagainya. Jadi bila ada dua pilihan ni, antara Muhyiddin dan juga PH, kita memutuskan untuk bagi peluang kepada Datuk Seri Anwar. Sebab Datuk Seri Anwar tak pernah menzalimi UMNO lagi. Malahan dia pun bekas pemimpin UMNO juga. Nombor dua, kita kena fikir tentang masa depan UMNO. Kalau kita bersama dengan PN, 74 kursi kawasan Melayu yang PN menang tu, confirm UMNO tak boleh bertanding. Jadi UMNO cuma tinggal 26 kursi. Dan kalau nak berebut, 28 kursi yang PH menang. Itu pun, kalau nak rampas 28 kursi ni, dengan track record PN menang 74, kita baru 26, dah tentu PN akan dapat lebih berbanding dengan kita. Jadi kita pilih untuk bersama dengan PH. Sebab apa? Sebab PH fokus dia, macam DAP, fokus dia kawasan Cina dan kawasan Melayu. Dia tak pernah bertanding kawasan Cina dan kawasan India. Dia tak pernah bertanding kawasan Melayu. Malah kawasan Cina pun dia bagi kat Melayu bertanding. Betul tak? Jadi kita tak perlu bimbang dengan DAP. PKR, mereka bertanding di urban area, urban Malay area. Dan ada juga kawasan India dan juga kawasan Cina. Juga tak ada masalah bagi kita. Jadi saya nak beritahu, kalau kita punya persetujuan, tempat 74 kursi yang PN menang ni, siapa dapat nombor 2, dia akan bertanding akan datang di kursi-kursi tersebut. Jadi bila kita kaji-kaji, kita dapati bahawa UMNO berpeluang bertanding antara 80 hingga 85 kursi dalam pilihan raya akan datang. Kalau nak fikir tentang masa depan parti kita, lebih baiklah kita pilih bersama dengan Pakatan Harapan. Dan ini juga penting. Kena ingat, pilihan raya yang lepas, UMNO, BN hanya dapat 33% undi Melayu. Undi Cina kita dapat tak sampai 3%, undi India tak sampai 10%. Kalau kita go solo memang bungkus. UMNO tak ada pilihan. UMNO kena ada partner. Ini realiti politik yang kita kena terima hari ini. Jadi pilihan raya akan datang, kalau kita hanya mengharap undi Melayu, saya terus terang cakap, memang kebanyakan undi Melayu akan pergi kepada Perikatan Nasional. Saya tak nafikan. Sebab Tun Mahathir telah berjaya menghancurkan undi Melayu, pecah-pecahkan dia, racik-racikkan dia, menjadikan setiap parti dapat sikit-sikit. Tapi PAS dan Perikatan Nasional dengan Bersatu, memang dia akan dapat undi Melayu lebih sikit. Itu sebab nak menang pilihan raya, kita kena harap juga 11% undi Melayu yang menyokong PH. Dan kita kena harap sokongan daripada bukan Melayu, daripada Chinese community, daripada Indian community yang diperolehi oleh PH. Barulah kita boleh menang mudah dengan simple majority. Tapi kalau nak dapatkan 2/3 pun tak boleh dapat. Kita kena mengharapkan kawan-kawan daripada Sabah dan Sarawak untuk bersama dengan kita. Barulah kita boleh dapat 2/3. Bila kita boleh dapat 2/3, semua rakyat akan terjaga dan yang paling untung ialah orang Melayu. Yang ini orang Melayu kena faham. Orang Melayu kena faham bahawa orang Melayu terutamanya dan rakyat Malaysia yang lain akan dapat dijaga dengan baik sekiranya kita ada 2/3 majoriti. Kerana dengan 2/3 majoriti kita ada kerajaan yang stabil. Okey?
Jadi jangan bimbang lah. Dalam UMNO ni masih ramai lagi yang menggunakan akal. Bukan semua yang menggunakan emosi. Bukan semua nak menjayakan agenda pihak tertentu untuk menarik keluar UMNO daripada kerajaan. Kemudian pihak-pihak tertentu boleh membentuk kerajaan. Jangan bimbang. Tak semua berfikiran begitu. Okey? Syam Jalil cakap pemimpin AMDAP takut hilang jawatan sebab tu mereka akur dengan DAP. Komen tu. Itu sebab saya nak tanya dengan Syam Jalil. Apa benda yang kita akur dengan DAP? Tolong senaraikan. Cakap mesti menggunakan akal fikiran yang waras dan cakap mestilah berlandaskan fakta. Kalau ikut apa yang saya bentangkan tadi, banyak permintaan DAP gagal. Bukan permintaan DAP daripada kumpulan yang baru, tapi permintaan DAP daripada kumpulan Lim Kee Sian dan Lim Guan Eng. Yang tujuan dia tidak lain tak bukan mengeluarkan kenyataan yang berbau perkauman, yang boleh menyebabkan orang Melayu marah, orang Cina marah, dengan orang Melayu marah, orang Islam marah, dengan harapan mereka boleh sabotaj kepimpinan baru DAP yang hari ni. Ini kita kena faham. Bukan setakat dalam UMNO je yang ada hubungan dengan geng-geng Perikatan Nasional. Di dalam DAP pun ada yang masih lagi dengan agenda payung besar dia di bawah pimpinan Mahathir. Ini kita kena tahu sebelum kita membuat ulasan. Pandangan individu-individu yang pro dinasti Lim ni bukanlah satu pandangan DAP. Ini kita kena faham. Okey? Okay, Ya. ada pihak cadangkan Wan Hussein ni cabaran jadi ketua pemuda UMNO Malaysia sebab dia punya cadangan tu panas. Dia siapa juga yang nak bertanding pemilihan UMNO, tak ada masalah, boleh menawarkan diri kalau cukup syarat, boleh menawarkan diri. Kena faham ni, dia ada kriteria-kriteria tertentu yang perlu sebelum seseorang itu boleh bertanding sebagai ketua pemuda UMNO. Antaranya pernah menjadi ahli jawatan kuasa UMNO bahagian ataupun pemuda bahagian, pernah menjadi ahli lebih 3 tahun. Kalau Wan Hussein mempunyai kriteria tersebut, tak ada masalah. Dia boleh menawarkan diri, lepas tu serahkan kepada perwakilan untuk menilai dan membuat keputusan. Boleh, tak ada masalah. Sebelum ni saya tengok Wan Hussein pun sokong Dr. Kemal ni, awal-awal dulu masa saya balon Dr. Kemal ni, dia peluk Dr. Kemal. Sekarang ni alhamdulillah lah, makin lama makin ramai yang sedar, makin lama makin ramai yang boleh menilai baik buruknya bila kita terlalu emosi dan bila kita memikirkan tentang kita punya rating, viewer dan juga likers kat Facebook, dekat TikTok tu lebih penting daripada parti. Lama-lama orang sendiri boleh nilai. Saya bersyukur lah. Puas juga kena maki dek puak-puak ni. Tapi hari ni alhamdulillah saya tak payah buat komen apa-apa. Orang boleh menilai sendiri. So kerja saya selesai. Okey, ada lagi? Tok. Berkenaan dengan desaan-desaan suruh UMNO tarik diri daripada kerajaan ni. Ya. Ada keuntungan ke kalau UMNO keluar dari kerajaan yang sedia ada ni, Tok? Kalau misalnya jadi pembangkang tu lebih menguntungkan, saya rasa Akmal pun dah lama dah letak jawatan Ketua Pemuda UMNO. Dia letak jawatan sebagai Esko Kerajaan Negeri. Dia letak jawatan dia sebagai Adun. Dia jadi pembangkang sepenuh masa. Betul tak?
Betul. Sebab jadi pembangkang lebih menguntungkan. Betul tak? Tapi kenapa sehingga hari ni dia suruh orang lain letak jawatan? Dan dia kata kepimpinan UMNO yang tak nak ikut agenda dia ni sebagai pengecut yang takut hilang jawatan. Jadi saya cadangkan 14 hari bulan ni saya cadangkan Akmal untuk buat satu cadangan usul di dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO, minta supaya Majlis Kerja Tertinggi UMNO membuat keputusan tarik diri daripada kerajaan ni dan jadi pembangkang. Sebab sehingga hari ni dia tak pernah buat cadangan tersebut. Dia panggil convention, dia melalak. Dia menghasut orang-orang di depan dia supaya tarik sokongan. Itu bukan cara dia. Itu bukan cara dia. Sepatutnya dia dengar apa orang cakap. Dia dengar pembentang-pembentang kertas kerja tu cakap dan bawa lah benda tu ke dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Sebab yang buat keputusan ialah Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Ketika tidak ada PAU, badan tertinggi yang boleh buat keputusan bagi pihak UMNO ialah Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Bawa. Tapi kalau misalnya Majlis Kerja Tertinggi UMNO menolak cadangan dia, saya cadangkan Dr. Akmal sebab dia seorang je yang Melayu dan Islam kat UMNO ni. Yang lain tak berapa Islam. Betul tak? Jadi saya cadangkan dia letak jawatan Ketua Pemuda, dia letak jawatan ADUN, dia letak jawatan Esko. Dan fokus satukan Melayu, UMNO dan PAS. Sebab lebih cepat dia berjaya. Sebab saya ni berfikir cara dia fikir. Hari ni pun banyak pemuda merungut, banyak benda tak boleh buat, sedangkan kita dalam kerajaan. Banyak peruntukan, setiap apa program tak kira lah. Semua minta dengan pemimpin UMNO. Dan pemimpin UMNO tak boleh fulfill semua permintaan. Saya secara peribadi pun tak mampu. Hari ni fokus saya jaga orang semaju je. Itu pun tak semua mampu saya tunaikan. Jadi mulakan. Kalau sebab dia percaya jadi pembangkang tu lebih bermaruah. Betul tak? Jadi kalau dia pegang jawatan tak ada maruah lah. Kalau dia ada maruah, dia letak jawatan. Sebab dia percaya orang yang bermaruah ialah orang yang tak ada jawatan dan jadi pembangkang. Maka dia kena belajar, dia kena tunjukkan kepimpinan melalui tauladan, dia letak jawatan Esko, dia letak jawatan ADUN, letak jawatan Ketua Pemuda, jadi pembangkang. Jadi pembangkang. Tapi kita dah ada pembangkang. Pasti dia akan lebih bermaruah. Sebab dia pun lebih sayang pada pembangkang daripada kerajaan. Tapi kita dah Itu sebab kita tengok fokus dia sekarang ni serang kerajaan saja. Ada pernah kau tengok dia serang Muhyiddin Yassin, serang Mahathir? Ada? Tak ada kan? Maknanya sayangnya di mana? Senang je. Bukan susah sangat nak fikir. tu kita pun ada pengalaman jadi pembangkang. Tapi adakah waktu itu kita bermaruah? Jawapan saya mudah saja. 2018 kita kalah pilihan raya. Kita jadi pembangkang. 2018 sampai 2022 pernah tak dengar Akmal ni bersuara? Tak ada. Lawan Mahathir ke, lawan Muhyiddin ke? Itu pembangkang. Masa tu kita pembangkang. Mana pergi pembangkang yang bermaruah ketika tu? Kenapa bila dah ada dalam kerajaan, dah jadi Esko kerajaan negeri, baru nak bersuara? Kenapa? Saya nak tanya je, saya nak tahu. Adakah dulu masa kita pembangkang, ketika tu tak dikira bermaruah? Bila dah duduk dalam kerajaan, dah jadi Esko kerajaan negeri,
kita duk balon kerajaan kita sendiri, kita tahu kita ada kekebalan, kan? Takkan orang nak dakwa Ketua Pemuda UMNO Malaysia, masa tu baru kita nak bersuara. Tak boleh lah macam tu, kan? Itu sebab saya cadangkan, jadilah seorang yang bermaruah seperti mana yang dia definisikan. Kalau ikut definisi dia, jadi pembangkang tu lebih bermaruah, maka jadilah pembangkang sekarang. Dia suruh menteri-menteri pusat letak jawatan. Dia duduk kat negeri tak berani letak jawatan. Tak ada telur nak letak jawatan, kan? Letak jawatan dulu. Tunjukkan kepimpinan melalui tauladan. Aku betul-betul nak satukan Melayu, nak satukan Islam. Aku sanggup letak jawatan Ketua Pemuda UMNO, letak jawatan Esko Kerajaan Negeri. Dengan adun pun aku letak. Kau tengok aku buat. Aku satukan Melayu. Buat. Kalau betul lah, kan? Peruntukan ketua pemuda bahagian tak ada tu. Macam mana? Sembang ya. Okey, ada soalan lain? Ya. Desas-desus muafakat nasional nak dikembalikan dan sebagainya. Jadi baru-baru ni kita tengok PAS berantakan dengan Bersatu tu, kan? Jadi bila mereka bergaduh, mereka desak untuk lead Perikatan Nasional. So waktu itu dia hanya mengatakan bahawa solusi adalah muafakat nasional. Maksudnya PAS dengan UMNO. Tapi hari ini bila dia orang dah dapat kursi pengurusi, Saya dah ulas tadi. Masa dia bengang dengan Bersatu, dia nak hidupkan muafakat nasional. Sebab habis manis, habis madu, sepah dibuang. Betul tak? Bila dia dah dapat jawatan pengurusi Perikatan Nasional, dah diserah kepada dia, cuma belum umum je. Tiba-tiba hari ni dia nak hidupkan Perikatan Nasional dan suruh kita pula join muafakat nasional, join dengan PN sekali. Itulah saya cakap, kan? Akmal tak kenal lagi ke dengan puak-puak PAS ni, kan? Nak percaya dengan janji-janji PAS, silakan, tak ada masalah, kan? Tak ada masalah. Kita pun faham, kan? Kita pun faham geng-geng dia semua masih menjalinkan hubungan yang baik dengan PAS, kan? Tak ada masalah. Itu kalau sekiranya lah muafakat nasional tu dikembalikan, adakah kelebihan untuk UMNO? Dia ada kelebihan untuk geng UMNO yang mesra Perikatan Nasional. Sebab kalau kita tubuh kerajaan, dalam tu ada PAS, dalam tu ada Bersatu, maka dioranglah yang akan diktate siapa yang akan jadi Perdana Menteri. Kalau pun kursi UMNO paling ramai dan kita diangkat menjadi Perdana Menteri, dah tentu dia takkan pilih orang-orang yang tak pro Perikatan Nasional. Dia orang akan pilih orang yang pro Perikatan Nasional saja. Macam dulu, dia pilih Ismail Sabri. Sebab dia tahu dia boleh pegang Ismail Sabri. Dia kawal lah. Dia boleh paksa Ismail Sabri tanda tangan perjanjian dengan 17 perkara. Salah satu perkara tu menyegerakan kes Datuk Seri Najib Tun Razak. Segerakan bosku masuk penjara. Ini yang orang-orang yang kononnya lebih Najib daripada Najib ni tak pakai otak, tak boleh fikir. Masih percaya puak-puak ni nak bebaskan Datuk Seri Najib. Cubalah gunakan otak yang waras. Tadi Datin cakap apa? Okey, ada lagi? Dia kata okey. Dia kata okey. Dia okey apa? Saya datang office, dia kata okey. Suruh dia tu balik. Okey. Lepas tu PAS Tasik Lubu Penang besar PAS Pusat putuskan hubungan dengan Bersatu di semua peringkat.
sebenarnya dekat bawah ni, di kalangan pemimpin-pemimpin Bersatu dengan pemimpin-pemimpin PAS ni, mereka dah mula rancak berbalas tikaman lidah. Dengan Tok Faizalnya dah bahasakan Afnan Hamimi. Lepas tu dengan Ketua Pemuda Tasik Gulugunya, sana dah serang sini, sini dah serang sana. Saya nampak sekarang ni bukan setakat retak menanti belah. Memang dah terbelah, menantikan 2 biji batu nisan kita letak sebagai tanda peringatan. Ini realiti lah apa yang sebenarnya berlaku, tuan-tuan. Jadi bagi saya simple saja. Kita sepatutnya tenang dikala mereka ni tengah gundah gulana, mereka ni tengah hiruk pikuk, mereka ni tengah hancur lebu, kan? Biarlah mereka ni terus jahanam. Kita tak payah buat apa-apa because they are under self-destruction mode. Kita biar, kita tengok, kita makan popcorn je, tuan-tuan. Kalau tak nak makan popcorn, tuan-tuan boleh makan super ring. Sementara menantikan mereka ni berantakan di antara satu sama lain. Tak payah pening-pening kepala. Ada soalan lain, Hafiz? Tok, kalau kata MN ni diwujudkan balik, macam mana dengan pembahagian kerusi ni tu? Mungkin yalah, kita ada pengalaman kan dengan PAS ni. Saya dah jawab tadi. Kalau kita bersama dengan PAS, bersama dengan Bersatu, 74 kawasan yang mereka bertanding ni, kita takkan boleh lawan. Habis kuat pun, kita akan dapat Tanjung Piai. Sebab lepas tu kita menang balik. Tapi ada yang mengatakan bahawa kalau mereka ikhlas, mereka kena bagilah kursi-kursi ke SG4 ni. Contoh macam Terengganu lah kalah 3-2-0. Yalah. Jadi sebelum mereka boleh bagi. Saya yakin kalau setakat 5 kursi kau nak dekat Kelantan ke kat Terengganu tu, saya yakin PAS boleh bagi. Tapi dekat Johor, dekat Melaka, kau kena bagilah kat PAS. Dia swap je. Faham tak? Jadi kena ingatlah. Kalau kita berfikiran standard macam Azrul, Jing Hui, dia cakap kalau kita bersama dengan PH, habis kuat kita menang 50 kursi. Tapi dia buat satu kenyataan yang paling bahalul dalam sejarah. Dia kata, ni semalam lah budak TikTok cakap lah, aku tak tengok lagi apa benda yang dia cakap lah. Dia kata, Jing Hui kata, boleh menang sampai 80 kursi. Boleh menang 80 kursi. Kalau kita bersama dengan PAS, kita boleh menang 80 kursi. Di mana otak dia ni letak, aku pun tak tahu. Kalau letak kat lutut pun takkan cakap 80 kursi. Mana datang 80 kursi? Tahun lepas kita bertanding pun 112 kursi. Kita kalah 74 kursi yang dimenangi oleh PN. Kemudian kita juga kalah di kursi yang dimenangi oleh PH. Kalau PN pun dah menang 74 kursi, UMNO ada 26 kursi, kawasan yang kita nak rebut ada 28 kursi je. Mana datang 80? 28 kursi ni pun disebabkan diorang ni menang lagi banyak pilihan raya lepas, dah tentu diorang akan dapat lebih. Katalah PAS dengan Bersatu ni desperate sangat nak UMNO bersama dengan diorang, dia bagi semua 28. 28 campur 30 hari ni kita ada. Baru 58. Mana datang sampai 80? Boleh menang. Takkan 58 tu menang semua. Kita bertanding di kawasan marginal tau. Bukan kawasan Melayu 80-90% yang confirm menang macam PAS bertanding. Kalau kursi yang bagi pada kita 120 kursi pun, dan rata-rata kursi tu ialah kursi marginal. Tak apa undi India Cina, kita tak boleh menang pilihan raya. Jadi cukup-cukup lah. Kita dengar hujah-hujah bodoh daripada puak-puak yang nak kita go solo, yang nak kita bersama dengan PAS ni.
Agenda dia orang tak lain tak bukan hanya pecah belahkan UMNO. Cubalah kita fikir dengan otak kita yang waras. Di mana datang keikhlasan dia orang ni cerita tentang nak satukan Melayu, sedangkan mereka ni lah hari ni yang menyebabkan orang dalam UMNO sendiri pecah. Hari ni dalam UMNO ada dua kumpulan. Satu yang nak UMNO bersama dengan PH terus berada dalam kerajaan. Satu lagi yang nak tarik UMNO keluar daripada kerajaan. Cerita sembang konon nak jadi pembangkang, hakikat realitinya nak naikkan geng-geng dia orang. Nak kembalikan kerajaan bersama dengan Perikatan Nasional. So macam mana nak satukan Melayu kalau dimulakan dengan memecah belahkan UMNO? Hari ini, akar umbi UMNO pecah dua. Dan makin ramai termakan dengan hasutan. Yang percaya bahawa kalau kita keluar daripada kerajaan ni, kita akan lebih bermaruah kononnya. Hari ni UMNO jadi bangsat. Pasal manusia-manusia yang pro Perikatan Nasional yang telah sabotaj parti. Hari ni kita tinggal 26 kursi. Dalam kita tinggal 26 kursi, pemimpin mana yang nak pandang mulia pada UMNO? Yang nak hormat UMNO? Kalau hari ni kita pecah belahkan lagi UMNO, apa peluang UMNO nak menang pilihan raya akan datang? Boleh tambah kursi 26 jadi 56? Berat. Itu sebab suka tak suka, kita kena ada partner yang boleh dipercayai. Kalau tak ada partner yang boleh dipercayai, sini tak boleh percayai, sana pun tak boleh percayai. Kita pilih yang kurang mudarat. Ataupun kita pilih yang menguntungkan kita. Kalau nak fikir dari segi masa depan, lebih menguntungkan kita bersama dengan PH. Ada peluang bertanding 85 kursi. Kalau menang 50 pun Alhamdulillah. Ada peluang untuk menjadi parti yang lebih dominan. Daripada jadi parti cikai tinggal 26 kursi. Itu sebab saya banyak kali cakap, pakai otak fikir. Mana lebih baik? Mengharapkan hanya 33% undi Melayu yang kita dapat pilihan lepas? Atau kita dapat lagi 11% undi Melayu yang PH ada dengan menjayakan undi silam dan dapat 97% undi Cina, 90% undi India yang PH dapat. Gabungkan semua ni. Adalah peluang nak dapat simple majority. Kalau tak ada pun 2/3. Daripada kalah pilihan raya. Daripada 26 kursi tinggal 20 atau 15. Jangan fikir pasal nak popular saja. Memanglah kalau nak kira popular ni dulu bila saya belasah kerajaan, satu live boleh pergi 2 juta. Betul. Betul lah? 20 minit. Kalau nak popular sekarang ni kita balon je kerajaan. Tapi apa akan jadi pada parti kita? Sebab parti kita ni ialah sebahagian daripada kerajaan. Timbalan Perdana Menteri itu Presiden UMNO. So fikirlah, masak-masak. Jangan terlalu ikut emosi. Gunakan otak yang waras. Yang penting letak parti di hadapan. Bukan kepentingan peribadi, bukan kepentingan kumpulan kita, bukan kepentingan bos kita. Parti mesti diletak mengatasi segala-galanya. Okey, itu ulasan saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.